أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah bagi mulakan pertemuan kita pada malam ini, mari sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah buat junjungan besar Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para mujahidin, dan juga tidak lupa buat ibu ayah kita, saudara sesama Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu faman mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan, kita manjatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan sifat syukur inilah maka kita diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan di akhirat. Kerana dengan adanya sifat syukur inilah menjadikan kita orang-orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada apa yang boleh membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala melainkan kita terus meletakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kesempatan melalui 2 hari tahun baru hijrah. Dan hari ini, saat ini kita berada pada hari yang ketiga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan diberikan keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita risau juga, takut juga, panjangnya umur kita dalam keadaan kita lupa Allah. Yang lebih merisaukan kita adalah bila mana Allah lupa kita disebabkan kelalaian kita, kealpaan kita, kesibukan kita dengan urusan dunia kita. Akhirnya bukan sekadar kita lupakan Allah,
malah Allah lupakan kita. Ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selangkah kita menuju Allah, 10 langkah Allah menuju kepada kita. Jadi bayangkan kalau kita lupa, kita tak pernah berazam dalam diri kita, kita tidak pernah berusaha dalam diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah nak mendekati kita. Dan ini kita boleh lihat dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu perkara, satu peristiwa yang cukup sah. Satu peristiwa yang begitu besar maknanya dalam kehidupan seorang mukmin sebenarnya. Jangan nampak dari segi sejarah. Sejarah itu sahaja, detik itu sahaja. Tapi tengok sebagaimana pengorbanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memulakan gerak kerja dakwah, memulakan gerak kerja menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Bermula dengan kebencian, bermula dengan maki hamun dan sebagainya. Semua orang benci. Bila mana Nabi mulakan gerak kerja secara zahir, semua orang benci. Hinggalah berlakunya peristiwa ini, yang mana di sinilah segala-galanya telah bermula gerak kerja yang kita lihat Allah aturkan. Diatur dengan begitu detail. Strategi yang disusun dengan begitu rapi oleh Nabi SAW dan para sahabat. Rapi, bukan main-main, bukan calang-calang penyusunan, sebab ia melibatkan nyawa dan sebagainya. Bukan sekadar nyawa Nabi Muhammad SAW, bukan sekadar batang tubuh Nabi saja Nabi fikir, tapi batang tubuh para sahabat yang bersama dengan Nabi juga Nabi fikir. Bagaimana juga kita lihat bagaimana para sahabat juga begitu besar pengorbanan mereka tanpa mereka kira dah bahaya mereka, nyawa mereka tak ada. Bila sebut je tentang agama, bila sebut je tentang Allah, bila sebut je tentang Rasulullah, para sahabat inilah berebut-rebut untuk ke depan. Dan inilah yang kita lihat di peringkat awal gerakan penyusunan strategi yang disusun oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian keluar Nabi, bergerak Nabi meninggalkan kota Mekah, menggadaikan nyawa sahabat yang juga anak beranak baginda juga, menggantikan tempat baginda katil tu, bergerak di malam hari bersama dengan sahabat karibnya Abu Bakar, pergi meninggalkan, masuk dalam satu gua. Ketika itu tidak ada lain melainkan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala musuh berada di pintu gua, Nabi dan para sahabat tidak ada lain dalam jiwa mereka, tidak ada lain dalam hati mereka melainkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Strategi, usaha dan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar tawakal, tapi meletakkan 100%, 100% pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang sepatutnya ada dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang menjadi keutamaan kita adalah Allah, bukannya kepentingan dunia, bukannya pangkat, kedudukan, tak ada. Yang kita nak adalah kita dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala besok dalam keadaan Allah redha kita. Dan bila mana kita redha Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu je. Jiwa yang tenang, jiwa yang hebat ini adalah mereka yang datang kepada Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan Allah redha dia dan dia redha Allah. Ini je. Sebab kita pasti
kehidupan kita atas dunia ni adalah satu kehidupan yang cukup singkat sebenarnya. Cukup singkat sebenarnya. Tahu dah, kalau kita ambil tali tik 60 HG tu, buat ukur baju tu, ambil tarik panjang tu bertanda kat mana kita, level mana kita, berapa baki hak tinggal. Kenapa disebut 60? Nabi sebut dah umur umat dia ni, umur umat akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi sebut a'maru ummati baina 60 wa 70. Nabi sebut dah umur umat aku ni antara 60 hingga 70 je. Kita tak payah tak ekspektasi, kita tak payah tak tinggi-tinggi sangat lah. Kita letak 60 pun agak-agak capah dah. Apa dah? Berani tak cakap. Hak siapa alhamdulillah lah. Hak tak siapa ni berani cakap dak. Imam Ghazali kata, hak paling dekat dengan kita adalah kematian kita. Detik demi detik itu adalah detik kematian kita. Jadi itulah ibu ayah yang dirahmati Allah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Saya pesan pada diri saya dan sidang jemaah, marilah kita sentiasa bersedia dengan kematian. Bila dengan mana kita sentiasa meletakkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung pertemuan kita yang kali seterusnya ini, menyambung perbicaraan kita tentang tafsir surah Al-Hujurat. Kita dah bicarakan dalam pertemuan kita yang sebelum ini, dalam ayat yang pertama, membicarakan tentang satu sikap, satu adab yang diajar kepada kita, diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Memanglah kita kata ada ini para sahabat buat perangai ni. Tak, Al-Quran ini untuk umat akhir zaman sampai mati, sampai kiamat. Maka kitalah antaranya. Jadi Allah sebut di sini, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman. Kita lah tak ngaku lagi. Dia nak ngaku mu siapa? Kita nak ngaku kita siapa kalau kita tak kata kita ni lah. Ayat ni dikhitabkan, ayat ini ditetapkan kepada kita. Allah dah bagi tahu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, jangan sekali-kali kamu mendahului. Siapa dia? Allahu wa rasulih. Jangan kita sekali-kali mendahului dalam buat keputusan, dalam melaksanakan keputusan, mendahului daripada apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya. Maknanya bila nak buat keputusan, kena back to basic balik, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena balik. Dan kita tengok hari ini begitulah hebatnya hari ini, dan cukup merisaukan kita, dan kita mengharapkan suatu tindakan yang kita kata strong lah, yang kuat, yang menyeluruh bagi menyelamatkan umat akhir zaman ini daripada fitnah-fitnah yang cuba dibawa oleh orang-orang yang ideologi secara neutral dan sebagainya ni, liberal, neutral dan sebagainya. Kita risau bila mana di mahkamah syariah tak selesai di mahkamah syariah, boleh pula dibuat rayuan di mahkamah sivil dan sebagainya. Ini suatu perkara yang cukup merisaukan kita, dan alhamdulillah kita lihat dalam kes yang terbaru sikit, alhamdulillah hakim mahkamah rayuan tidak membenarkan rayuan dibuat di mahkamah sivil. Apa keputusan di mahkamah syariah? Maka di mahkamah syariah ini kita harap, kita mendoakan mudah-mudahan perkara yang sebegini tidak berulang lagi masa ke semasa. Dan kita mengharapkan kita sentiasalah meletakkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa juga keadaan. Dan itu ujian untuk kita.
ujian untuk kita betulkan. Lepas tu kita tengok kesimpulan dibuat oleh oleh peguam dan sebagainya. Maknanya kesimpulannya kita berbetulkan, kita halusi setiap apa keputusan yang kita buat. Supaya apa? Supaya ia tidak lagi dicabar, ia tidak lagi dipelekehkan oleh siapa-siapa pun, dipandang rendah oleh siapa-siapa pun, terutamanya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita risau. Dan alhamdulillah kita lihat inilah perkembangan yang kita mengharapkan ia berterusan dari masa ke semasa. Jadi Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, ayat yang pertama ni, jangan sekali-kali kita mendahului keputusan. Dalam kita buat keputusan, jangan kita membelakangkan apa yang Allah dan Rasul kehendaki. Dan ini berlaku bila mana berlaku turunnya ayat ini, bila berlakunya satu peristiwa di kalangan sahabat, di antara Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Dia dah buat keputusan dah. Hak ni nak orang ni, hak ni nak orang ni, untuk memilih pemimpin di kalangan Bani Tamim. Dah buat dah. Nabi tak cerita pun lagi. Nabi tak cerita pun lagi, dia dah dua sahabat ni dah buat dah. Akhirnya turunlah ayat ni, bagi tahu jangan bertelagah, jangan duk sibuk nak buat keputusan sedangkan Rasulullah tak buat keputusan lagi. Jadi kita pun samalah. Kalau kita tengok anak kita tengok pelajar kita, Allah, ni sekarang risau kita tengok. Baik kat sekolah, baik kat institusi pendidikan. Kadang-kadang guru ataupun pendidik tak ada jiwa. Tak ada jiwa pendidik tu. Bukan kita nak pertikaikan, tak. Kadang-kadang tak ada, di sekeliling tu tak ada. Bagi dia, bila anak buat salah tu, termasuklah mak ayah, bila anak buat salah, dia meletakkan bahawa kesilapan itu pada anak semata-mata. Kadang-kadang kita tak pernah pun. Ada cikgu jenis masuk mengajar, masuk je 7.40 atau pukul 8 sampai 8.30 ngajar kan, ngajar matematik lah. Kalau sains lah. Bukan kata semua cikgu tak, tapi ada di kalangan segelintir cikgu. Sedangkan kalau kita tengok kerajaan dah letak Kementerian Pendidikan, didik ni tak sama dengan mengajar. Didik ni suatu perkara yang cukup holistik, cukup besar. Kita tengok apa yang berlaku di sebuah sekolah di Besar. Hari ni ditahan lagi dua orang, tahan reman lagi 2 orang. Semalam dah tahan 5 orang. Kadang-kadang kita fikir, siapa masalahnya? Masalahnya di mana? Adakah masalahnya di sekolah? Sekolah hebat-hebat. Cuma kita kena tengok balik. Kenapa benda ni berlaku? Ingat, segala-galanya bermula di rumah. Segala-galanya bermula di rumah. Di rumah dah tak kenal Allah, di rumah tak kenal Rasulullah, bagaimana nak bawa dalam sekolah ataupun dalam masyarakat? Di rumah tak diberi didikan yang sewajarnya. Akhirnya pergi sekolah, mengharapkan, ibu ayah mengharapkan sekolah yang bentuk. Tak boleh. Tolong ingat barang tu. Sekolah, bayangkan cikgu duduk dalam kelas dia tu, tak lama pun, berapa minit je, setengah jam, paling lama 40 minit je. Kalau sekolah rendah setengah jam je. Tak boleh duduk lebih daripada setengah jam. Duduk lebih daripada setengah jam habis. Budak-budak sekolah rendah, dia fokus dia agak pendek je. Naik sekolah menengah 40 minit, 45 minit. Itu je cikgu boleh duduk dalam kelas. Dan kalau cikgu tak ada jiwa pendidik, ni anak orang, bukan anak aku, apa yang berlaku dia tak kisah pun. Itu lagi parah. Semua serah kat ustaz, semua serah kat ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang ada kat sekolah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah ustaz, ustazah itu adalah maknanya orang utama dalam bab pendidikan agama. Tapi dalam bab didikan adab dan sebagainya ni, semua orang terlibat.
terutamanya orang-orang yang mengaku dia beriman dengan Allah dan Rasulnya. Maka itulah tanggungjawab kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Tak ada pun dalam Quran kata, dalam hadis Nabi kata, maknanya kerja nyampaikan dakwah ni ditentukan untuk orang agama je. Tak. Cuma orang agama ni mungkin jadi tempat rujuk sikit berkaitan dengan urusan agama. Sama juga sahabat-sahabat yang mengajar matematik menjadi tempat rujukan ustaz-ustaz, guru-guru yang ngaji, yang belajar bahasa dan sebagainya untuk jadi rujuk berkaitan dengan matematik. Itu saja. Tapi kerja agama, kerja semua orang. Jadi balik kepada surah Al-Hujurat ini, ayat yang pertama ni Allah kata, jangan sekali-kali Allah ni sebut secara tegas ni, la. Bila la ni memang Allah tegaslah. Tegas, la tuqaddimu, jangan sekali-kali kita dahului Allah dan Rasul. Dan Allah ulang dengan penegasan selepas itu, wattaqullah, takutlah kamu. Takutlah kamu. Takut pada, takutlah kamu kepada Allah, kerana Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi apa yang kita buat, hati-hati, jangan sampai ia menjadi kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kisah antara kisah kenapa turun ayat yang pertama. Kemudian dalam ayat yang kedua, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Sekali lagi Allah ulang untuk orang-orang yang beriman, perintah Allah. Sekali lagi la. Allah larang kita. Allah larang kita daripada mengangkat suara kita lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah, kita kata yang saya tak jumpa Nabi, saya tak pernah berhadapan dengan Nabi. Tapi kita kena ingat, kena belajarlah kat mana tahap suara Nabi. Adakah suara Nabi jerit macam kita jerit? Apatah lagi kalau kita tengok hari ini, jeritan itu menggambarkan bahawa kita ni dah hilang akal sebenarnya. Kalau kita tengok ulama-ulama kita, tok guru kita, Allahu Akbar, mereka sampaikan dakwah mereka, kuliah mereka tu kok tenang. Kalau kita tengok baik tok guru sendiri, ustaz-ustaz kita sendiri, tak ada nak teki-teki. Cuma adalah sekali-sekali backing tu. Tapi bukan dia menjerit itu tanda untuk dia. Cuma kadang-kadang trend style cakap tu. Tapi sebenarnya kita kena akui bahawa itu memang kita kata benchmark dia macam mana. Tapi sepatutnya kena jagalah. Sebab Nabi dalam marah Nabi, benci Nabi kepada seseorang pun Nabi tak pernah angkat suara. Habis-habis pun Nabi pesan kepada sahabat, seperti mana yang berlaku kepada Uwais tu kan. Nabi pesan, jangan tunjuk dia depan aku lagi, itu je. Nabi tak ada nak marah-marah. Bila mana orang Badui hentak sebab Nabi sampai bekas kesan di lahir Nabi tak marah. Kita agak-agaknya kita kan. Jadi ayat ini menyeru kepada orang-orang beriman supaya jangan sekali-kali tinggikan suara apabila berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apabila berhampiran dengan rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Berkata setengah ulama, antaranya Al-Bukhari dan Tirmizi, antara sebab nuzul ayat yang terdahulu berpunca daripada peristiwa. Maknanya ayat ini pun dia ada kaitan dengan asbabun nuzul ayat yang sebelum tu, iaitu berpunca daripada Abu Bakar dan Umar di masing-masing membawa
bahawa pandangan masing-masing akhirnya meninggikan suara. Meninggikan suara tak kala mereka bercanggah pendapat berkaitan pemilihan ketua kabilah Bani Tamim yang datang nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi iyalah bergaduh sikit, bukan bergaduh lah, masing-masing bawa pandangan masing-masing. Lalu berlakulah sedikit tinggi suara di antara keduanya. Lalu Allah turunkan ayat yang kita baca tadi selepas turunnya ayat ni. Setelah itu Umar dan Abu Bakar merasakan diri mereka bersalah. Maka kedua-duanya apabila bercakap mereka menggunakan suara yang lembut dan perlahan. Turun ayat ni, terus Allah tegur. Terus Allah tegur kepada para sahabat ni melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas daripada itu sahabat pun dua orang sahabat ni mulalah down sikit suara tu, down sikit tone tu. Gitu juga kita dalam mesyuarat kadang-kadang pun gitulah. Naik gerang tu, tak mau dengar cakap aku benda aku cakap mu tanya, bila aku cakap mu tak mau dengar. Standard lah kan, standard lah dalam mesyuarat. Tak apa, nama lagi musyawarah. Sebab tu kena berlapang dada bila masuk mesyuarat ni. Ni dah masuk mesyuarat dengan hati yang Allah bercampur bau. Ini kalau tak dengar lepas ni aku malas dah masuk mesyuarat. Taubat siap bertaubat lagi mati ada tak tahu dah isu nak timbul ni, maka tegang leher sikit dalam mesyuarat. Ada yang tak meja, ada yang tinggal mesyuarat. Ini orang yang tak belajar adab dalam bermusyawarah. Musyawarah ada adab dia, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sidang jemaah. Sebab itulah nak masuk dalam satu-satu mesyuarat ni Allah bukan sewenang-wenangnya lah. Kadang tu lah biar tak masuk mesyuarat tak apa, biar kita jadi tukang tak baca hari belakang pun tak apa kadang-kadang tu kan. Takut kita. Bukan takut macam mana, takut kita tak mampu nak kawal diri kita. Apatah lagi dalam keadaan kita yang serba kekurangan ni, kita rasalah kelemahan kita sendiri kan. Tapi sampai masa kita kena cakap juga demi kebenaran, kita kena cakap. Setengah ulama juga menyatakan bahawa yang mengangkat suara tu adalah daripada kabilah Bani Tamim sendiri. Ada ulama kata, Bukhari dan Tirmizi kata ia ada kaitan dengan Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan ada ulama kata dia ni suara di kalangan Bani Tamim sendiri. Duk panggil Nabi lah, duk panggil Nabi di sebalik tabir tu. Dia ingat Nabi tak dengar, dia cakap, dia panggil Nabi kan. Ini kerana mereka terdiri daripada orang Badui yang keras, yang keras dan kasar tingkah lakunya. Ni kalau kita tengok orang Badui memang lagu ni lah, perangai dia lagu ni dah. Jadi tak pelik lah kalau kita mana ibu ayah yang sampai ke bumi Mekah, sampai ke bumi Arab ni, itulah perangai. Dan boleh beza sebenarnya, boleh beza antara orang Badui dengan bukan orang Badui. Orang yang datang daripada luar bandar dengan orang yang duduk di Mekah tu sendiri beza. Dari segi percakapan, dari segi pergaulan berbeza. Cuma kadang-kadang sebab kita tu keras juga, tu tak tahu nak beza tu. Kita keras juga, keraskan juga kita. Dia balas dengan harap kita. Kalau zaman saya ngaji tu, dia balas dengan harap ni dalam bah tu Allah. Kalau jenis orang keraskan, dia balas juga. Ni harap ni orang keluar belaka kata dia, orang Melayu ni orang keluar juga kata dia. Kita kalau dengar ni biar betul dia ni. Hak no maki style Arab, hak ni keluar style Melayu. Maknanya bahasa dua-dua tu cengang belaka. Tak faham belaka. Kata sudah. Hak ni hak Melayu ni keluar bahasa habis keluar semualah. Kita kata ya Allah, Arab tu pun nyak tengok je. Hak Melayu ni tunjuk hebat lah, bab waktu senyap tu. Senyap tu tengok, badi tengok gitu je. Lelah senyap gitu dalam bah. Ilaha illallah, saya kata tahun ni perangai orang Arab rupanya kena maki juga, kena lawan juga. Mereka terkenal dengan pendirian yang keras, yang orang Badui ni lah. Serta cara pergaulan sesama mereka dengan suara yang kuat
seperti biasalah. Walaupun mereka pada ketika itu berada dekat dengan Rasulullah. Dia panggil ni pun dekat dengan Rasulullah pun cakap macam Rasulullah duduk dua tu. Jadi kita pun samalah. Ini adab ni berlaku zaman Rasulullah. Nak suruh kita ni zaman hari ni beginilah. Kadang-kadang kan kita tengok suasana kat rumah kita lah, tak payah kita baca jauh suasana kat rumah kita. Bagaimana kita bercakap dengan anak kita, bagaimana isteri kita bercakap dengan kita, kita bercakap dengan isteri kita, sama je. Kadang-kadang lupa diri bahawa untuk lelaki aku tu ada depan aku je rupanya. Lupa yang kita duk cakap anak tu ada sebelah je. Akhirnya dia tak capai. Dia tak capai, kita kata matlamat perbincangan itu, matlamat perbualan kita tak capai. Sebab apa? Tone tak kena. Sebab tu kalau kita tengok, kalau di masyarakat Arab ni, kalau dia panggil kawan ni, kita boleh tahu. Dia panggil kawan dia yang Muhammad ni, kalau ikutnya Muhammad ni kalau satu imarah tu, maknanya kalau kita duduk satu lorong tu, setiap tu semua nama hampir malam sepoh lah orang nama Muhammad ni. Tapi tuan yang namanya Muhammad, yang kawan dia panggil duduk bawah tu, dia boleh tahu bahawa itulah kawan dia duduk panggil. Dia ada tone dia sendiri. Kita dengar, bukan panggil aku ni, aku tak pernah ada kawan panggil lagu ni. Dia boleh tahu. Tiba-tiba kita tengok, dia keluar kepala tu, nyauk kot berenda tu. Sama juga kita kadang-kadang panggil anak-anak kita, bagaimana kita panggil? Jerit ke? Kalau kita jerit, Allah, lagi dia tak mari. Sebab tu kena ada adab dia. Dan inilah adab yang diajar oleh Nabi SAW. Adab yang diajar oleh Allah kepada Nabi dan para sahabat ketika itu. Ni cara dia nak bercakap bila berhadapan dengan orang, terutama sekali orang-orang alim, orang-orang yang sama level, bukan sama level macam mana, orang-orang yang menjadi pewaris Nabi SAW. Yang kadang-kadang kita tengok dalam medsos hari ini kan, bagaimana media sosial hari ini, anak-anak murid bercakap dengan guru je macam cakap dengan kawan dia je, tak ada beza pun. Cakap dengan ustaz pun tak ada beza pun. Jadi kita rasa ni level ni, lepas tu kita inilah yang mana kita nak betul. Tapi oleh kerana tak ada jiwa agama, tak ada jiwa nak lihat Al-Quran, nak kaji Quran, nak tengok sunnah Nabi SAW, dan mereka belajar adab kat mana? Belajar adab kat mana? Kita tengok bagaimana Imam Ghazali sendiri, seorang pakar yang hebat, seorang pakar ekonomi, pakar fiqh. Tapi Imam Ghazali sampailah satu peringkat, Imam Ghazali hijrah diri, belajar ilmu tasawuf, membersihkan diri. Bagaimana membersihkan diri, ajar kita tengok buku-buku Ihya Ulumuddin begitu tebal. Tu antara nak ajar kita bagaimana kita nak hidupkan agama dalam diri kita. Bukan senang. Itu tarik Imam Ghazali yang hebat ilmu fiqh dan sebagainya. Kita ni ilmu kapal ada pada kita ni, tak ke mana lah ilmu ada pada kita ni kan. Tu pun belagak sombong lebih pada orang lagi. Hari ni dan inilah satu perkara yang kita kena perhati. Dan kita tengok bagaimana majlis agama kita, majlis agama Negeri Pahang tetapkan beberapa kitab yang boleh guna dalam pengajian dan sebagainya. Sebenarnya benda tu adalah suatu benda yang cukup baik. Kita ambil contoh, kita ambil contoh sifat 20. Kan sifat 20. Kalau saya kecil-kecil dulu, gilah surah mana pun, zaman sekolah dulu, gilah surah mana pun, mesti ada pengajian berkaitan dengan sifat 20. Kenapa sifat 20 tu tak habis-habis pula tu? Kita habis sekolah pun sifat 20 tak habis lagi. Kau tok tu mati dah. Tok guru hok ngajar tu tak habis lagi sifat 20.
Nak bagi tahu ni penekanan berkaitan dengan berkaitan dengan kenal Allah begitu hebat zaman dulu. Zaman dulu-dulu. Dan hari ini kalau kita lihat dalam pengajian kita, kalau kita tak buat habis. Dalam kita tengok dalam silibus sekolah, kat mana sifat 20 tu di surface je. Tahu sampai dia atas kulit je. Dia tak pergi ke dalam. Apatah lagi kalau hok ngajar, dia nak habiskan silibus je. Dia tak pergi dah nak kaitkan dengan kehidupan. Habis. Langsung tak ada. Tasawuf tu tak ada. Belajar akidah sekadar kita kata nak selesaikan jawab periksa je. Bagaimana nak kaitkan dengan akidah dalam kehidupan? Kadang-kadang kita tak nampak benda tu. Dia terpulang kepada anak-anak kita. Sebab tu bila anak-anak kita keluar sekolah, bagaimana kehidupan mereka? Itu kita kena guide balik. Dia dah ada basic, cuma bila dia balik sekolah, dia tinggal habis last sekali, tak tahu ke mana dah apa yang dipelajari di sekolah. Jadi antara sikap orang-orang Badui yang menurut riwayat dan penyair mereka, iaitu Al-Aqqa bin Jabas kata, apabila dia tiba Al-Aqqa bin Jabas telah bersajak apabila dia tiba di sana. Maknanya inilah sifat orang Badui, keras, cakap kasar dan sebagainya. Mereka bersajak dan bersyair memuja kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka, iaitu kabilah Bani Tamim melebihi daripada kabilah lain. Ini perangai orang Arab. Perangai orang Arab Badui memang tak asuknya cukup hebat. Seperti mana kata Al-Aqra bin Jabal tadi, dia kata dalam satu syair dia, atainaka kama ya'rifun nas fadlina iza khalifuna inda zikri al-maqarima wa ana ru'usun nas min kulli muqshir wa anna fi ardil hijaz kadarimi wa inna lana al-marba'i fi kulli gharah takunu binajdi au bi ardi at-tahain. Apa kata ni? Al-Aqra kata, kami datang kepadamu sebagaimana manusia mengetahui kelebihan kami. Ini perangai orang Arab. Orang Arab bab mujah. Tahu mujah malah ni. Jenis ngakak. Barang ngakak ni seruah ke orang Arab. Terutamanya kalau dia nak benda dengan kita. Dia mujah malah lalu. Orang Arab, perangai orang Arab lagu tu. Tapi sebenarnya ada baiknya kan. Kita kena pujilah kan. Tapi dia ni muji diri dia apabila mereka menyanggahi kami ketika menyebut kemuliaan. Sesungguhnya kamilah ketua kepada orang ramai yang terdiri daripada setiap kelompok manusia. Ini doa akad diri dia, kabilah dia. Dan sesungguhnya tidak wujud di bumi Hijaz ini atau di bumi Hajar ini yang sama dengan bumi Daram. Sesungguhnya bagi kami kami marbak, yakni 1/4 daripada harta rampasan perang untuk ketua di zaman jahiliah pada setiap peperangan yang berlaku di bumi Najat ataupun di bumi Tahamah. Dia minta pula. Dia minta pula. Jadi sajak ini dijawab oleh penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Apa jawabnya? Bani Daram, janganlah kamu bermegah. Sesungguhnya kemegahan kamu akan bertukar menjadi kehinaan ketika mengingati kemuliaan yang sebenar. Kamu ketika menyebut alangkah tahunya kamu akan hal kami, kamu bermegah, sedangkan kamu adalah hamba-hamba sahaya kami, antara pemberi belas kasihan dan pemberi khidmat bakti. Itu je level dia sebenarnya. Tapi indahnya Islam, kita tak hina pun.
Indahnya Islam, kita tak hina pun darjat mereka ini. Tapi kadang-kadang kita kena sedar siapa diri dia. Ya, kita beri kesedaran siapa diri dia. Jadi sama dah dalam kehidupan kita hari ni. Orang cakap orang cakap hebat tu, dia kena sedar. Dulu dia siapa? Sama juga kita. Kita nak cakap besar tentang diri kita, kita kena lihat kita ni asal daripada mana? Siapa kita? Kekayaan kita hari ni ataupun kesenangan kita hari ni hasilnya daripada mana? Sebab itu anak-anak murid kita hari ni, dia tak nak dengar dah. Bila kita cakap tentang kesenangan kita, tentang susah payah kita, dia sampai peringkat anak-anak buah kita, anak-anak murid kita dalam kelas ni, dia cebeh je, tahu cebeh? Dia cebeh je kita. Bila kita cakap, ustaz ni dulu datang daripada keluarga yang susah, dia cebeh je. Sebab apa? Kadang ada di kalangan anak murid kita tu lebih susah daripada kita. Walaupun bukan pegawai kita, walaupun bukan daripada keluarga nelayan, bukan daripada peraih dan sebagainya, tapi ada yang lebih susah daripada kita. Jadi kita tak payahlah nak mengukir balik kesusahan kita itu depan anak-anak murid kita. Tapi kita berilah kesedaran kepada mereka bahawa setiap kehidupan ini dia bermula daripada satu perkara yang begitu susah. Lahirnya kita atas muka bumi ni, tak ada benda yang kita boleh buat. Kita lahir tahun nangisnya, lahun nangisnya sama juga. Bila kita mati besok pun, tak ada benda dah yang kita boleh buat. Semua diuruskan oleh orang lain. Itu anak-anak kita kena sedar. Jadinya anak-anak kita, jadinya kita hari ini hasil daripada kesusahan yang kita lalui. Sama je orang ni. Tidak ada orang yang lari atas muka bumi dengan kesenangan dia. Kalau dia lupa kesusahan dia, dialah antara orang yang ego, bongkar di atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita, kepada dia. Sesungguhnya apa yang Allah beri kepada kita, susah tu sebenarnya suatu nikmat yang kita akan bawa sepanjang kehidupan dunia dan akhirat kita. Kenapa Allah bagi sakit kat kita? Kenapa Allah bagi sempit kita pada hari ini? Sebab Allah suruh kita balik semula kepada Allah. Allah suruh kita balik kepada Allah. Lihatlah bagaimana Allah bagi segala nikmat yang selama ini Allah bagi. Kita tak pernah menjadi orang yang bersyukur. Dan akhirnya Allah jentik kita. Dengan beri musibah, Allah beri dengan satu ujian kepada kita. Inilah yang akhirnya membawa kita lebih kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah musibah, ujian bagi orang-orang yang beriman adalah merupakan suatu nikmat yang akan menyelamatkan kita bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat bagaimana peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak wafat tu, Aisyah kata, Aisyah tengok kata Nabi nak wafat tu beberapa kali Nabi pingsan. Sakitnya nak menghadapi sakratul maut. Sakit sangat. Jadi kita ni tak peliklah kalau kita ni lebih sakit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dia beri kesakitan ketika sakratul maut ni, nak clearkan. Nak clearkan bahawa inilah maknanya kita kata ketua umat manusia esok, di akhirat besok. Inilah ketuanya, ketua syurga besok. Allah clearkan dekat situ. Jadi Allah bagi kesakitan ketika sakratul maut. Kita sama juga, lebih lagi Allah kena bagi kita. Sakit tu lebih lagi. Sebab apa? Bagi kita banyak enggak dosa. Banyak enggak perkara-perkara yang kita yang salah kita lakukan. Jadi Allah bagi sakit kita. Ada kawan kita Allah bagi sakit kanser 3 tahun, ada Allah bagi sakit stroke, Allah bagi kecil mani, Allah bagi darah tinggi. Semua tu nak suruh kita balik, fikir balik. Apa yang aku buat hubungan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kita kena ingat. Mudah-mudahan baliknya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sakitnya kita esok di sakratul maut kita adalah sakit penamat
kepada segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sudah pasti ibu ayah, itulah sakitnya. Itu bila disebutkan tentang sakitnya sakaratul maut ini, suka digambarkan sakitannya. Sampai kalau diceritakan bagaimana sampai keluar peluh, kalau orang Melayu kata peluh jantan ni, keluar peluh di dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menahan kesakitan itu. Sampai Aisyah kata sesungguhnya kalau aku tak mati, aku tak syahid seperti mana para sahabat pun tak apalah, sebab aku maknanya bila aku tengok Nabi ni sakit ni, tak apalah Nabi. Aisyah kata aku sanggup bersama dengan Nabi rasa sakit tu. Tak rasa seperti mana orang yang mati syahid. Orang mati syahid Allah bagi keistimewaan kepada orang mati syahid, dia tak rasa sakit kematian, sakit sakratul maut tu. Itu untuk orang yang mati syahid dalam peperangan. Jadi Aisyah kata aku tak rasa tu pun tak apalah, sebab aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sakitnya ketika nak mati, biarlah aku rasa seperti mana Rasulullah rasa. Ini Aisyah minta dengan Allah. Jadi samalah kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah beri kematian kepada kita, Allah di kematian di kalangan orang-orang yang baik, insya-Allah. Wallahu alam, kita berhenti dulu dekat tu, kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Bab ni pemain sepanan je. Dia macam nilah pemain sepanan. Ada masa dia ingat, ada masa tak apa, relax dulu, duduk bangku lu, jangan masuk lagi. Jadi alhamdulillah, itu tak kisah, yang penting kita berada dalam satu jemaah perjuangan kita, insya-Allah, untuk meletakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang sepatutnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi samii'al minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa anshurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.